Hai guys, welcome back to my channel. Akhirnya benda yang Cik B nantikan dah sampai. Cik B nak unboxing. Cik B barang ni baru sampai tadi. So Cik B nak unboxing depan korang. Kita unboxing sama-sama. So tunggu apa ni? Let's unboxing. Tak sabar nak buka. Buka macam ni, tolak. Tolak tu macam mana? Cik B pause dulu. Okay, Cik B dah tahu cara mana nak buka. Dia from bottom. Apa cuba tak boleh ni? Sekejap. Okay. Korang pun mesti tak sabar nak tengok kat dalam kan? Sekejap. Korang yang nampak dulu, Cik B tak nampak apa-apa. So, jom terpusing. Okay, benda pertama yang Cik B dapat is kamera dia. Comel. Nampak ni? Jom kita buang ni. And buang ni. And kita keluarkan dia. Kita buang ni pula. So benda ni dia ada magnet. Belakang ni boleh guna. Nampak dia kecil, cute je kan. Besar biskut audio. Kalau kau tak cari, kau pergi ukur sendiri. Lepas tu ni dia punya tempat letak dia lah. Cik tak tahu nak panggil apa. Sekejap. Yang ni dia punya kamera tu. Lepas tu ni dia punya, orang cakap apa, screen TV dia. Belakang dia tengok. Comel. Lepas tu Cik B dapat juga. Sorry, Cik B tak sihat. Cik B batuk sama sebenarnya. Dia punya tripod. Tripod dia hanya tulis Insta Hello Kitty. Tak ada tulis apa-apa. Macam nak letak. Macam ni ke? Macam mana letak? Macam ni. Letak kamera je. Letak kamera je kot. Sekejap. Biasalah first time. Tak pernah guna kan. Excited dan terbatak sikit. Macam nak keluar balik ni? Oh my god. Macam ni ke? Oi. Sekejap Cik B pause dulu, okay? Okay, Cik B dah tahu nak guna. Kau ambil ni. Kan dia ada magnet. So, kau pergi mana-mana, kau dah boleh vlogging. Kau nak pergi vlog ke, nak buat apa, daily my life ke, semua boleh. Lepas tu, korang dapat juga benda ni. Benda ni untuk letak kat topi macam tu. Lepas tu, korang letak dia macam ni. So, sambil pakai topi tu, korang boleh record. Tapi kalau korang pakai topi lah. Kalau korang tak pakai, korang boleh suruh husband korang pakai. So, korang mempergunakanlah dorang. Lepas tu, korang dapat juga ni. Nanti ni ada magnet. Korang letak je macam ni. Dekat dalam baju korang. Lepas tu, korang macam ni dia. So, kalau orang yang introvert, yang malu nak buat vlog dekat luar masa travel ke, korang boleh guna semua ni. So, orang tak tahu yang korang tengah rakam sesuatu. Lepas tu, kalau korang nak macam dekat kedai makan ke kan, korang boleh guna tampal dekat besi-besi mana-mana, diorang akan melekat dekat situ. Korang jangan risau. Sekarang benda tu besi, diorang boleh melekat. Okay. Lepas tu yang paling best, nampak ada lambang Hello Kitty. Kan bila Cik B dapat bag. Nampak sini pun ada Hello Kitty juga. So ni tali dia. Kalau nak travel, korang boleh sumbat je semua dalam ni. Jangan risau. Memang dia akan muat. Okay, tu Cik B buat sekarang. Okay. Tu korang letak dia punya apa, tripod. Lepas tu, sekejap. Ni korang letak dia punya kamera dekat sini. Lepas tu dia punya, sekejap. Ni dia punya, apa orang cakap yang untuk topi tu. Lepas tu korang letak dekat sini, tengok muat. Kalau korang ada aksesori dia lagi, korang boleh tambah juga dekat situ. Lepas tu yang bestnya, Cik B beli ni, dia bagi free gift. Tak tahu lah kalau tempat korang beli, korang dapat ke tak. Okay, dia bagi clip. Dia bagi 1, 2 dan 3. Lepas tu diorang bagi juga ni Cik B rasa dia bagi stiker. Lepas tu yang ni dia punya, lupa lagi satu barang. 2 lah. Ni dia bagi kabel untuk charge. Lepas tu ni dia bagi, ni apa? Sebab diorang menyuruh tadi, so Cik B tak perasan. Ni dia bagi tali yang super cute ni untuk kita gantung kita punya ni, kita punya ni, kita gantung macam tu. Nampak lubang 2 tu? Letak kat sini, nantilah kita nak letakkan.
So, senang je kau nak letak dalam handbag korang semua. So, siapa nak tengok Cik B vlog guna Insta360 Ultra Hello Kitty ni, jangan lupa subscribe, komen and share supaya korang tak terlepas video Cik B seterusnya. Next week, 29 hari bulan, Cik B nak travel. Pergi mana? Rahsia lah. Tapi, siapa nak tengok Cik B guna ni 100% masa travel tu, jangan lupa subscribe supaya korang tak terlepas semua video terbaru from Cik B. So, tu je Cik B nak share. Bye. See you in my next video. Mwah. Love ya.